Ronald, oh my god, Ronald, oh my god. Ikan kapi ada. Jangan pegang tau. Jangan pegang tau. Tak nak ha. Jangan pegang tau. Weh, Zikri ni spesial kat kali ni. Ikan kepala besar. Ni ikan red devil. Tapi ikan mah. Mana sturgeon ha? Mana? Dia menipu kita. Tak cukup sifat sturgeon je. Kekoi guys. Hari ini kita berada di akuaria, dasar laut, dasar sungai sekalian. Muka macam Wajah. Ni ke muka macam ni macam situ. Ni ke tiger bark ya guys. Kita kan dah sekarang. Kesian ni ke ikan patung lah. Okey lah. Tapi kenapa warna dia pudar kan? Ni apa ikan? Alah, kenapa gambar dia tak sesuai dengan ni? Okey lah tu. Tak, dia sebab yang ni bersih yang warna tak cantik lagi dia. Sad lah. Cantik eh. Kotak hijau. Guys, aku dah kemak guys. Tapi sorry lah. Kamera ni tak ambil juga. Apa nama ikan talapia ni? Dia ni sebab dasar laut ah. Bukan tiba apa? Suka hati lah kami. Inilah dia ni tebar. Yang ni sama je kan? Ni red fin tiga shark. Ikan jelawat. Apa jelawat? Ni dia pernah beli. Okay guys. Sorry lah ya, kamera ni agak sikit hang. Tapi nampak je kan? Weh, nampak lah. Ikan Salah ni ikan yang warna orang letak saja. Ha. Tak semula je. Ha, tak semula jadi. Ha. Turunlah hingga keturunan dia. Cantik. Tengok guys, walaupun macam ni tapi gambar dia cantik ni. Weh, kamera gambar dia jadi cantik. Okay, yang ni ikan antara ikan yang orang selalu bela juga. Orang luar negara lah. Ni jadi elektrik ke ni? Sebab nama ni elektrik. Ikan ni antara ikan yang paling susah nak jaga ya guys. Bicik. Ikan ni pun antara orang jual dekat kedai dasar. Dia macam naga ni. Ikan ni pun cantik ni. Tunjuklah gambar nanti kalau rakan apa tak faham ya. Ni sama je macam tadi. Cuma dia letak sekali lagi tu. Yang ni version lain tapi sama je, tak ada beza. Tapi gemuk lagi kan? Oh, sama. Tu nama dia ikan arwana talapia yang biasa sebenarnya. Ni talapia mahal ni weh. Sekali jual berjuta. Kan selalu bela. Cepatlah nak masuk kan? Kan nak masuk kan? Nak masuk tak? Dah tu weh. Tu ada nampak. Scanner bak. Ni karuana juga ya, tak ada beza ya. Ni kalau orang jenis bela dalam kolam kau weh. Ada apa dah ni? Weh, ini antara ikan predator ya guys. Alligator ke, ikan patin pun ada. Ni lagi tak pegang, kalau pegang ke mati. Ni nama dia alligator bak. Makan daging. Lepi. Boleh? Kalau hampa potong kecil-kecil. Boleh? Macam ni. Tapi rasa sama juga macam tadi.
Okay. Palembang kan suka curi lagi tu. Ikan apa kau spesies kau? Weh. Ikan buntal pun ikan. Jangan pijak. Ikan buntal ikan tahu kau. Ada kot spesies. Ikan gurame pun ada guys. Mana ikan kalung dah senang. Weh kura-kura pun ada weh tu seekor. Kesian. Ni ada lagi seekor. Macam langkah. Dulu kan pernah juga beli. Mana sana tak? Tu. Tu. Ini ikan China sewa. Hak kena kenal lah kena ni. Saya tak, saya dah. Dulu saya beli ikan saya rasa semua. Ikan sepat kecil tak tahu dah nazak ke belum dah. Ikan kecil-kecil lah bela dalam akuarium saya. Kura-kura besar weh. Mati ke ikan? Dia nak jadi doktor haiwan. Okay, ikan ni ada orang jual dalam kedai juga. Ya lah. Ya. Seekor boleh lah RM10. Awak bagi hang minum ayam. Ni ikan apa? Ikan pencuci yang boleh lah. Ikan ni boleh hidup dekat lumpur selama berapa tahun tanpa oksigen. Saya dah say. Dia hidup kat Afrika ya guys. Ni import ni. Buat kalau. Betul hampir sus. Lagi. Jangan nak ikut dia, main ikut araya. Ikan moli ni ada orang belah, boleh beranak ikan ni. Okey. Ikan tu. Ikan ni saya tak sus. Gapi ni pun orang boleh belah, beranak pun senang. Tapi kat longkang pun sama je sebiji. Jino. Nak. Aku pegang badan. Nak. Nak pegang? Nak pegang. Sikit. Okey, apa lagi guys? Kau apa duit? Nak. Ini ada ular ni comel dah macam muka aku. Tak boleh saya. Okey, ni lobster paling rare sebab dia warna biru kalau betul. Betul. Okey, apa nama ikan ni? Ikan ni. Ni ikan bawal ya. Yang ni ikan reptile catfish. Kalau orang pandailah jaga mana. Tu besar weh. Tu. Ikan reptile catfish. Ikan bawal. Weh, dah jauh ni malas nak lihat. Ni ikan patin ni guys, kalau kecil lagi. Nanti lari ni. Nak ikan reptil tu. Lupa lalu. Apa nama cucuk seekor ni? Ni okeylah dia kira reptil. Orang bahaya orang tak singat mati. Ni ul. Gigi mati. Yang ni jenis macam laba-laba bahaya juga. Mana laba seekor? Tu-nya. Kaki warna oren. Yang ni cicak tak tahu tak tulis nama nak macam mana tu. Kalau jengking. Yang ni dragon apa nama dia tak silap. Yang ni tu dalam rumah tak boleh tengok tapi ni lah gambar. Habis dah. Itu je.